penantian tentang watak Hang Tuah dalam Teater Puteri Gunung Ledang The Musical, PGLTM, akhirnya terjawab apabila nama pelakon Akasha diumumkan untuk menggalas watak berkenaan. Penglibatan Akasha atau Fidi Akasia Rusli dianggap sebagai kemunculan semula dalam teater ikonik itu kerana dia sebelum ini pernah terlibat memegang watak berbeza. 20 tahun lalu, dia pertama kali melangkah ke dunia PGLTM sebagai Bendahara Melaka, sambil dalam dia menjadi pelakon pengganti bagi watak Hang Tuah. 2 dekad kemudian, perjalanan itu kembali melengkapkan pusingannya, jelas kenyataan di laman Instagram teater tersebut. Pengumuman nama Akasha melengkapkan senarai teraju utama teater berkenaan yang kembali dipentaskan selepas 20 tahun. Kepribadian Akasha dilihat sebagai kriteria utama yang mampu menghidupkan watak Hang Tuah. Dia kembali menghidupkan salah satu figura paling ikonik dan disayangi dalam legenda Melayu, seorang pahlawan yang terikat dengan daulat, kesetiaan dan pengorbanan, namun tetap mempunyai sisi kemanusiaan di sebalik beban tanggungjawab yang dipikul. Untuk generasi baharu PGL ini, kami mencari seorang artis yang bukan sahaja mampu membawa kekuatan dan wibawa kepada watak Hang Tuah, tetapi juga jiwa, kematangan dan kejujuran emosi, ujar kenyataan tersebut. Sebelum ini, nama pelakon Aisyah Retno dan Milan Mosion diumumkan sebagai 2 individu yang memegang watak Puteri Gunung Ledang. Antara pelakon lain yang turut terlibat ialah Lukman Hafid sebagai Sultan Melaka, Yusof Hashim, Gusti Adipati, Mimi Fly dan Nadia Akilah, Bayan. Teater berkenaan dijangka mula dipentaskan pada Oktober nanti.